Hi guys, welcome to our Avengers YouTube studio. Okay, so hari ni kita orang akan shoot video shoot video apa? Intro promosi utama untuk KGT 3.0 Pentas Galau. So korang stay tune for the next video. Bye semua. Bye. Hai guys, hari ni kami berada di College Community Pasir Salak berhadapan di Lakeside. Okay guys, hari ni kita nak buat setup Rehearsal KGT 3.0 Pentas Galau. So, jom kita tengok dia tengah buat apa. Bye. Soalnya Apa Syah? tengah mendekor, pakai dekor lagi, tak jadi lagi. Sabar, so kita nak bagi macam memeriahkan lagi. Macam menyala. Assalamualaikum, hi guys. Hari ni kita berada di sini hari kedua. Okay, hari ni kita buat setup KGT 3.0 Malam Galau. Okay, hi guys. So korang jangan lupa datang ke KGT 3.0 Pentas Galau pada 29 Oktober jam 8 malam di depan hadapan di Lakeside. So korang jangan lupa datang tau. Tengok peserta-peserta yang menarik dan saya akan buat persembahan nanti. Jangan lupa datang ke KGT 3.0 Pentas Galau pada 29 Oktober jam 8 malam di Lakeside. So guys, jom ramai-ramai memeriahkan Pentas Galau ini guys. Jom! Hai, kita nak intro dorang, boleh kita tanya? Nak tanya hari ni korang buat apa? Hari ni kita orang ada buat persiapan untuk rehearsal KGT pada hari Rabu. So hari Rabu betul-betul event dia. So korang jangan lupa untuk datang. Korang tanya tak? Tengah buat kerja ni, apa yang corner? Bila kita datang. Datanglah ke KGT 3.0 pada hari Rabu pukul 8, 8.30, 8.30 sampai pukul 11. Kimi. Hari ni apa buat setup apa? Oh, hari ni kita orang dah test back system, kita orang test lampu, kita orang dah buat rehearsal penuh, kita
kita orang jemput-jemput peserta-peserta penyanyi. So kita orang dah set up semua ni. So kalau korang berminat, korang boleh datang KGT 3.0 Pentas Galau di Blok D di depan Lakeside pada 29 Oktober. So apa lagi korang? Jomlah datang ramai-ramai. Okay guys, yang ni peserta yang ke-9. Diorang tengah buat rehearsal untuk diorang punya persembahan nanti pada waktu kejadian. Nantikan, okay? Bye! Okay, jom kita tengok pula kru lain buat apa. Sini tak ada. Dapur kot. Hai. Nak tanya sikit boleh? Hari ni korang buat apa malam ni? Malam ni kita akan buat bakar-bakar. So, saya lah chef dia. Ni pembantu PA saja. Kita tengah buat persediaan Apa, untuk bakar-bakar malam. Menu kita? Oden kan. Oden kita jangan lupa Maggi. Lepas tu, ayam perak kat sana. Kita tengok kat sana, dalam sana. Jom kita tengok macam menarik je diorang ni. Mana? Ni. Oh, ni lah geng ayam perak dia. Ui, ada sosis, ada ketam. Tak sabarnya. Nanti kita makan, okay? Jom kita next target. Assalamualaikum guys. Hai. So kita hari ini hari yang dinanti-nantikan, KGT 3.0 Pentas Galau. So korang jangan lupa nantikan peserta-peserta yang akan menyanyi sekali. Bye. Okay guys, so sekarang kita orang Merah ni duduk. lancarkan event ni dengan sebagus-bagus ni. Kami mudahkanlah kami bekerja dengan sangat baik. Mohonkan cuaca yang baik. Ada ni tak? Kata-kata hari ni semoga kita bergalau ramai-ramai. Enjoy. Kehidupan apa perasaan jaga peserta pada hari KGT 3.0 Pentas Galau. Agak penat juga sebab dia orang ni degil. Asal nak keluar je. Baik duduk sini dia diam sikit. Okay guys, kat sini kita ada photo booth. So siapa yang nak ambil gambar, Sarah belakang Sarah. So siapa nak ambil gambar boleh ambil dekat sini. Belakang Sarah. Okay, jangan lupa korang tengok video kami daripada hari pertama sampai hari kejadian. Okay, korang ambil nasi siap-siap duduk depan tablet, handphone, TV korang semua. Okay lah, yang sampai habis tau. Malam galau, malam yang buat apa orang kata, Buat semua orang sedih. betul. Sedih bukan setakat broken, bukan setakat putus cinta. Sedih juga sebab datang daripada masalah daripada family, kawan, stres sebab banyak assignment dan lain-lain. Betul tak? Betul. Okay. So hampa tengok sampai habis tau. Bye. Bye. Hi guys, jangan
jangan lupa juga korang support dekat dalam di Lakeside. Korang ada juga jual air kopi, ais blended dan ais sparkling. So, kalau nak hampa kena belilah. Betul support. Dekat sini ada vendor untuk malam pentas galau 3.0. Okey. Kat sini kita ada satu kru, jom mari kita interview dia. So guys, hari ni kita orang ada vendor dekat dengan Lakeside. Saya jual meja space dan Indomie lah. Bukan Indomie je. Dia letak nugget dengan pisang. Dan ada makanan udang. Bok, kata-kata untuk hari ni. So sebenarnya di sini ada final project kita orang. Buat tak cakap banyak pun sebenarnya. Cuma siapa tak rasa sebab kan. Sebab this is the final project. So F beta ataupun F square, buat yang terbaik untuk malam ni. Ini adalah malam penentuan anda. Sas. Nervous sangat. Oh my god, baru ada lighting. Sorry guys, lambat. 2 ekor ni lambat sikit. So guys, doakan saya girlfriend Su. Saya girlfriend Su. Doakan trip berjalan. Doakan final project kita orang berjalan dengan lancar. Juri ni, jom. Miss, nak tanya ni. Apa perasaan Miss nak jadi juri untuk apa peserta-peserta malam ni? Saya rasa sebenarnya sangat nervous sebab saya tak pernah jadi juri sebelum ni. Tapi tak apa, saya cuba yang terbaik lah, okey? Lah, all the best. Tapi tak apa, saya cuba yang terbaik lah, okey? Lah, all the best. Okay guys, jom kita tanya soalan dekat peserta. Nak tanya, macam mana perasaan ni? Makin lama, sekarang pukul 7.36. Masa agak sentut. Agaklah yang apa kata amat yang mendebarkan lah. Apa perasaan? Okay, makin dekat waktu nak kita sembahkan tu, makin nervous. Dan kita rasa semangat nak tunjukkan bakat kita dan beritahu semua orang yang kita tengah galau malam ni. Jom. Kak datang malam ni nak undi siapa? Akak pun tak tahu peserta siapa. Era Awika, era Fazira. Akak tahulah. Tengok persembahan aku baru tahu nak undi siapa. Pada hari ini semoga peserta buat yang terbaik dan dapat silakan bakat masing-masing. Semoga maju jaya semua. Okay. Boleh tak berikan temukan sikit? Alah, you nak sembang juga ni. Ataupun pelajar-pelajar kita. Ada juga makcik-makcik Cina yang di belakang sana. Thank you datang kamu. Terima kasih. Betul. Thank you bapa. Boleh. Kita nak kalian. Mereka nak pergi Sabah. Mai sini hari ni. Okay guys, jom. Datang sikit babe. So, datang sini nak pergi Sabah. Fikir satu kot. Sesurat nama apa? Azhar ataupun West. Lagu. Yang mana satu yang macam akak rasa macam yang boleh pergi. Yang macam getar-getir orang kata. Gitu. Azhar. Yang baru sikit. Okey, boleh tepukan kepada Azhar. Kita dah ada one vote. Okay guys,
Silakan. Okay. Aku memang tidak pernah menang dalam dunia perpisaan. Setidaknya aku selalu menjadi orang yang tulus. Dah habis KGT 3.0 kelas galau. Perasaan hampa dah habis KGT 3.0 kelas galau. Perasaan kami sangat happy. Sedih sangat sedih. Sangat sedih sangat happy. Sedih sangat. Paling suka lagu pulang ah. Paling suka lagu pulang. Dia menang. Allah Allah. Ya, terima kasih. Happy lah sebab boleh makan jajan ni. Tapi kecewa sikit sebab tak menang. Tapi tak apa, dah cuba yang terbaik. Macam mana rezeki kita bukan kat sini, rezeki kita kat tempat lain. Apa kita bilang? Saya dua-dua. Alhamdulillah dapat tak boleh merasakan jajan yang makan. Tapi agak kecewa sikit lah sebab tak menang. Jadi saya satu lagi ni. Boleh lah. Dan nyawa. Tak ada je sakit-sakit bang kot. Sarah ni letaklah pada ya guys, sekarang pukul 1. Kita sedang mengemas-ngemas. So sekarang guys, jam menunjukkan 1 suku. So sekarang S-Square dengan Aura Squad baru start untuk mengemas. Kita orang start kursi, kita orang start kat speaker, kemas pentas. So korang thank you support, thank you datang untuk memeriahkan KGT 3.0 pentas galau. Thank you sangat-sangat and jumpa next time. Guys, sudah tiba masanya kita dah sampai penutup. 3 hari kita set up benda ni. So alhamdulillah kita punya ide pun berjalan dengan lancar. Hari pun okey, tak hujan. So kami nak cakap ada kekurangan dalam video kami daripada awal sampai habis. Kami minta maaf. Semoga korang terus support sejak pengendalian acara. Okay? Bye. Jangan lupa subscribe, share and like. Komen. Okay, bye guys.
Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu, tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki, tak mau ku sayang, apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa yang seketika pingsan, mana nafas buatannya? Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad, aku pamit kalau memang naga-naganya kau berkenan.